Maka kuil-kuil mereka yang mencecah lebih 100 tahun dirobohkan atas alasan menduduki tanah persendirian secara haram. Masyarakat India yang hanya lebih kurang 7% daripada jumlah penduduk Malaysia adalah satu masyarakat yang sering disalahfahami oleh rakyat secara amnya. Banyak isu-isu yang membangkitkan masyarakat India dilihat dari kacamata haram, menduduki tanah haram, kuil haram, kubur haram dan sebagainya. Punca utama masalah-masalah ini dihadapi oleh kaum India adalah kerana sejak zaman sebelum kemerdekaan lagi, masyarakat India ketinggalan dan dipinggirkan dalam arus pembangunan negara. Masyarakat India sebelum kemerdekaan, kebanyakannya adalah mereka yang bekerja di estate-estate sebagai penoreh getah sejak tahun 800-an sehingga tahun lebih kurang 1970-an. Pada ketika itu, getah adalah sumber pendapatan utama Melaya dan akibat perkembangan pesat perusahaan dan industri getah, maka sistem jalan raya dan kereta api mula dibina di Melaya. Menurut kajian-kajian pakar-pakar sejarah dan juga kajian saya secara peribadi di London Archives, lebih kurang 1 juta masyarakat India terkorban di bumi Melaya sebelum kemerdekaan akibat malaria, malnutrisi, serangan binatang buas dan sebagainya semasa kerja-kerja pembersihan hutan bagi pembukaan aset-aset getah dan pembinaan jalan raya dan jalan kereta api. Daripada rekod awal Federated Malay States Report, usaha-usaha gigih telah dilakukan oleh kerajaan British untuk membawa masuk pekerja-pekerja buruh India Selatan ini, dan sebagai insentif mereka dijanjikan pekerjaan-pekerjaan di taman-taman, iaitu totem sebagaimana yang disebut dalam bahasa Tamil. Mereka tidak tahu bahawa kerja mereka sebenarnya adalah membersihkan hutan-hutan tebal bagi membangunkan estet dan pembinaan jalan raya dan jalan kereta api. Malah terdapat rekod perkara ini sengaja dirahsiakan oleh penjajah British kerana mereka terdesak untuk memajukan industri getah yang akan menjana pendapatan yang amat tinggi bagi ekonomi Melaya. Pekerja-pekerja ini juga dijanjikan tanah sebanyak 3 ekar setiap seorang, tambahan 1 ekar bagi isteri dan 1 ekar bagi setiap anak lelaki, sebaik saja tamat tempoh pekerjaan sebagai buruh paksa selama 2 tahun. Tuan Yang di-Pertua, pentadbiran British di Melaya kemudiannya sedar bahawa sekiranya pekerja-pekerja estet ini dibebaskan dengan janji tanah untuk penempatan, maka hasil lumayan pentadbiran British Melaya akan terancam. Sekiranya laporan keuangan tahunan Federation of Malaya 1956 dihayati, 69% daripada pendapatan Melaya adalah hasil daripada getah. Maka pekerja-pekerja ini perlu dikekalkan di Melaya kerana keperluan tenaga buruh untuk menjana pendapatan negara. Malangnya tiada sesiapa ketika itu yang mempersoalkan kerajaan British yang telah menjanjikan tanah kepada masyarakat India ini. Bermula sejak tahun 1970-an, harga getah jatuh dan tenaga buruh di estet-estet tidak lagi diperlukan. Secara sistematik, syarikat-syarikat besar sebagai Guthrie dan kemudiannya Sime Darby menjual estet-estet ini kepada anak-anak syarikat mereka dan kepada syarikat lain, di mana tanah-tanah ini dipecahkan kepada pasal-pasal yang lebih kecil bagi tujuan komersial dan pembangunan. Masyarakat India di estet-estet tersebut disingkirkan begitu saja daripada estet walaupun mereka telah bekerja di antara 3 hingga 4 generasi. Tiada tanah penempatan yang baru, tiada peluang-peluang pekerjaan yang baru atau peluang latihan untuk menceburi bidang pekerjaan baru diberikan. Tiada pampasan berpatutan diberikan, malah kebanyakan mereka menerima kurang daripada RM2,000. Rumah-rumah mereka di estet dipotong bekalan elektrik dan air. Klinik kesihatan dan kedai runcit di estet ditutup oleh syarikat dan jalan masuk ke estet dihalang atas alasan tanah ini tanah persendirian. Ini semuanya dilakukan untuk memaksa mereka keluar daripada estet. Bayangkanlah mereka yang tinggal di estet 3 hingga 4 generasi dan tiada pengetahuan tentang dunia luar yang penuh cabaran, tiba-tiba dipaksa keluar dari kampung halaman mereka. Ini menyebabkan mereka menjadi dengan izin a distressed community. Ramai yang dah tua dan buta huruf malah tidak boleh mendapatkan pinjaman bank untuk membeli rumah kos murah dan sebagainya. Akibatnya, ramai yang membina penempatan dan rumah-rumah haram di pinggir bandar dan dengan izin menjadi illegal squatters. Dengan izin, they become the new urban squatters and urban poor. Maka sekolah-sekolah di estet kebanyakan yang ditutup, kuil-kuil mereka yang mencecah lebih 100 tahun dirobohkan atas alasan menduduki tanah persendirian secara haram. Ramai masyarakat India yang berasal daripada estet masih tidak mempunyai kad pengenalan kerana tiada rekod datuk nenek mereka disimpan oleh pengurusan estet, menjadikan anak cucu mereka juga tidak ada kad pengenalan, mengakibatkan mereka terpaksa bekerja secara haram dan diberikan gaji yang jauh
lebih rendah daripada pekerja-pekerja asing di negara kita. Memandangkan tiada peluang pekerjaan diwujudkan kepada golongan muda, ramai daripada mereka yang terlibat dalam kegiatan jenayah. Sekiranya kajian Center for Public Policy Studies dihayati, kesimpulan yang dapat dibuat adalah lebih kurang 800,000 masyarakat India disingkirkan daripada estet. Ini adalah hampir 45% daripada kaum India di negara ini. Saya petik satu perengan daripada laporan kajian ini dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Analysis of the Malaysia Plan documents since 1970s indicates that the government has been aware of the worsening situation of the displaced Indian rural poor for a long time. Despite this knowledge, very few specific programs have been established to address the festering problem. Tiada langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk membantu masyarakat yang sekian lama berkhidmat dan berjasa kepada tanah air kita, seperti mana disarankan dalam Guiding Principles on Internal Displacement oleh United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Tuan Yang di-Pertua, semasa saya dipertanggungjawabkan dengan Unit Transformasi Masyarakat India Mitra, banyak program-program latihan kemahiran khusus diberikan kepada pemuda-pemudi India. Perhatian khusus diberikan kepada dengan izin school dropouts dan kepada mereka yang tidak dapat kecemerlangan dalam PMR dan SPM. Penekanan diberikan kepada bidang IR 4.0, automation, robotics dan teknologi tinggi yang lain dengan kerjasama badan-badan swasta dan NGO-NGO. Saya berharap kerajaan akan meneruskan dengan pelan-pelan pembangunan yang telah pun dirancang oleh kerajaan terdahulu yang memberikan penekanan kepada golongan remaja, ibu tunggal, golongan B40 dan akan menerima cadangan-cadangan kerajaan terdahulu untuk pembangunan masyarakat secara menyeluruh dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Saya juga berharap kerajaan akan berusaha untuk menerima cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi sebelum ini supaya masyarakat yang disingkirkan daripada estet ini diberikan pelan khas dan tanah untuk melibatkan diri dalam pertanian moden. Mengingatkan lagi negara kita, pemimpin-pemimpin negara kita, bahawa pentingnya perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Lebih kurang 13 tahun yang lalu pada 25 November 2007, pada masa tersebut saya juga dituduh menimbulkan kekacauan di negara apabila suatu demonstrasi telah berlaku. Jadi dalam hujahan saya tadi, saya dengan jelas menyatakan terdapat kekeliruan dan juga salah faham rakyat Malaysia terhadap masalah unik yang dihadapi oleh masyarakat India. Jadi saya harap dengan penjelasan saya tadi, rakyat Malaysia secara amnya akan lebih memahami masalah unik yang dihadapi oleh masyarakat India dan kerajaan akan mengambil langkah-langkah positif untuk menangani isu-isu tadi dan juga untuk mengeratkan lagi hubungan baik di antara rakyat berbilang kaum di negara kita. Sekian, terima kasih.